Simpan emas banyak-banyak tu bukan boleh bakar kubur pun. Kecuali lah mun kita free out. Jangankan emas, anak bini pun semua ikut ke dalam kubur di dalam piramid. Nang benar, bukan ajak emas. Malah semua harta kita di dunia tu kita tinggalkan bila kita meninggal kelak. Tetapi kita bukan jak meninggalkan harta, kita juga meninggalkan waris. Apa bezanya bila kita ada meninggalkan waris dengan harta dan waris tanpa harta? Emas fizikal dalam simpanan perempuan tu adalah harta yang paling mudah diwarisi berbanding tanah dan rumah. Waris terpaksa menunggu berbulan-bulan hinggakan bertahun-tahun lamanya untuk mengakhirkan bahagian sisa. Dengan emas tu, sekurang-kurangnya waris perempuan dapat meneruskan kehidupan tanpa hidup dalam keadaan yang meminta-minta. Sebab ialah, pakar kewangan menasihatkan kita untuk mempelbagaikan portfolio simpanan. Ada simpanan dalam bank, ASB, tabung haji dan aset seperti hartanah dan juga emas. Bagi yang sudah bersedia untuk mulakan tabungan emas, tuan-puan boleh isikan detail di beg di bawah. InsyaAllah, kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.